tema ini dipilih adalah untuk kita menganjak ataupun melonjakkan usaha kita dalam sektor sukan ini, melihat bukan hanya sukan sebagai medan untuk kita memperjuangkan bakat dan juga potensi para atlet kita, tetapi juga untuk kita melihat bahawa sukan, sektor sukan ini juga mempunyai potensi untuk kita gerakkan sebagai sumber ekonomi melalui harta intelek, bukan hanya untuk para atlet tetapi juga kepada industri dan sekaligus boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi itu dia mesej yang ingin kita bawa melalui pemilihan tema IP dan sukan dari idea ke podium, dan ingin saya kongsikan dari segi tanggungjawab MIPO dalam aspek pendaftaran harta intelek. Kita lihat peningkatan saban tahun, kalau daripada tahun 2004 hinggalah 2025 ini, 2 tahun ini kita dapat melihat dari segi pendaftaran pattern adalah 15,350 dan 118 daripadanya adalah yang terkait dengan sektor sukan. Yang kedua dari segi cap dagang pula, pendaftaran 2 tahun ini adalah 115,852 dan daripada jumlah tersebut 1,812 adalah cap dagangan yang terkait dengan sukan, dan daripada jumlah tersebut 28.5% adalah cap dagangan tempatan. Dan kita sedia maklum bahawa MIPO merupakan satu badan yang cukup penting, custodian untuk IP di negara kita.